Ada yang bertanya, bila dah pencen, lebih baik guna duit pencen untuk berbelanja saja atau agihkan sebahagian untuk pelaburan? Jawapan ringkas, jangan silap langkah. Perkara pertama bersara wajib buat ialah elakkan pelaburan yang kita sendiri tak faham, terutamanya macam saham dan kripto. Pelaburan jenis ini perlukan ilmu, masa dan emosi yang kuat. Kalau tersalah langkah dan simpanan pencen hilang, peluang untuk kumpul semula hampir tiada. Ya, simpanan seperti ASB, Sambung Haji dan KWSP memang beri dividen sekitar 4 hingga 6% tahun. Tapi hakikatnya semua ini masih dalam bentuk ringgit dan kita tahu nilai ringgit jatuh sedikit demi sedikit setiap tahun bergantung kepada ekonomi dan kestabilan negara. Emas pula berbeza. Emas ialah aset fizikal, logam ciptaan Tuhan yang tak boleh dicipta sesuka hati. Nilainya bukan bergantung pada ekonomi atau siapa pemerintah. Ia terletak pada berat dan ketulinan emas tersebut. Sebab tu emas sering dipanggil insurans kekayaan. Ia bukan untuk kaya cepat, tapi untuk lindungi nilai simpanan daripada susut. Bila nilai duit jatuh, harga emas biasanya naik dan di situlah emas membantu mengekalkan kuasa beli kita. Kesimpulannya, untuk para pesara, elakkan pelaburan yang berisiko dan meragukan. Yang kedua, selamatkan nilai simpanan daripada dimakan inflasi dan rancang penggunaan duit pencen supaya tak habis terlalu awal. Jika tuan-puan berminat mengalihkan sebahagian simpanan kepada emas fizikal, boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold atau DM saya. Saya akan bimbing ikut situasi dan bajet anda, step by step.